warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam cakna IPT KKB. Baiklah, pada pertama sekali ni saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel kita pada hari ini yang sanggup datang untuk membincangkan sebuah tajuk kupasan karya sastra Melayu. Baiklah, pada hari ini karya yang kita akan bincangkan iaitu sastra Melayu yang terkenal, iaitu Konserto Terakhir. Baiklah, karya ini sangat mempunyai nilai emosi yang sangat tinggi, konflik kehidupan serta pengorbanan seorang insan dalam mengejar sebuah impian. Baiklah, perbincangan kami akan menggunakan pendekatan kritikan saranan, iaitu memberi cadangan penambahbaikan terhadap karya ini agar lebih mantap dan juga relevan. Baiklah, bersama saya dua orang panel yang akan menguraikan dengan lebih mendalam tentang karya ini dari pelbagai sudut. Jadi saya ingin memperkenalkan panelis kita yang pertama, Saudara Akif, dan panelis kita yang kedua, Saudara Afiq. Baiklah, jadi di sini saya ingin memberikan ruang kepada panelis kita yang pertama untuk membincangkan sastra Melayu iaitu Konserto Terakhir. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya mulakan tentang hari ini, topik kita pada hari ini. Novel Konserto Terakhir merupakan sebuah karya yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pemuzik yang mana beliau terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan seharian beliau. Karya ini mengetengahkan tema utama seperti pengorbanan, kesetiaan serta konflik emosi yang dialami oleh watak utama. Pembaca itu dapat lihat bagaimana watak utama berusaha menyeimbangkan antara minat, tanggungjawab dan hubungan dengan orang sekeliling beliau. Selain itu, penggunaan bahasa dalam novel ini sangat menarik kerana penulis menggunakan gaya bahasa yang puitis dan menyentuh perasaan. Hal ini menjadikan pembaca lebih mudah menghayati jalan cerita serta merasai emosi yang cuba disampaikan kepada pembaca. Dari segi plot, cerita ini disusun dengan baik dan mempunyai perkembangan yang jelas dari permulaan hingga ke penamat. Konflik yang berlaku juga berjaya menarik minat pembaca untuk terus mengikuti cerita ini. Namun begitu, terdapat beberapa bahagian dalam novel ini yang dapat dilihat agak perlahan, terutamanya ketika perkembangan konflik dalaman watak utama. Perkara ini mungkin menyebabkan pembaca itu berasa kurang tertarik untuk meneruskan pembacaannya. Oleh itu, terdapat penambahbaikan dari segi penyusunan plot dan kepelbagaian peristiwa yang boleh membantu menjadikan karya ini lebih dinamik dan menarik. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih panelis yang pertama, Saudara Akif. Baiklah, jadi saya di sini ingin membuat sedikit rumusan bahawa panelis yang pertama, Saudara Akif, telah menekankan kekuatan karya ini dari segi tema, gaya bahasa yang puitis serta jalan cerita yang agak tersusun dengan baik. Namun, terdapat kelemahan pada bahagian yang tertentu yang agak perlahan dan kurang dinamik. Baiklah, jadi setelah saya mendengar pandangan dari panelis kita yang pertama, saya ingin mendengar pula pandangan dari panelis kita yang kedua pada hari ini, Saudara Afiq, yang sangat tampan dan juga bergaya. Saya. Terima kasih moderator yang berhormat Azizul binti Asmai Omar. Izinkan saya untuk memulakan idea forum kali ini, iaitu daripada segi dari sudut kritika saranan, terdapat beberapa cadangan yang boleh diketengahkan untuk mengukuhkan karya ini. Yang pertama iaitu penulis boleh memperincikan lagi perkembangan watak utama supaya pembaca dapat memahami dengan lebih mendalam, iaitu konflik emosi yang dialaminya. Hal ini dikatakan kerana ini penting kerana kekuatan sesuatu karya banyak bergantung kepada keupayaan pembaca untuk menghayati watak. Kita masukkan daripada yang kedua, iaitu dari segi plot, terdapat bahagian yang boleh dipadatkan agar jalan cerita menjadi lebih lancar dan tidak terlalu perlahan. Ini akan menambahkan elemen kejutan atau konflik
tambahan yang juga boleh meningkatkan daya tarikan cerita. Selain itu, penggunaan dialog yang lebih realistik dan bersahaja dapat membantu menjadikan interaksi antara watak lebih hidup dan dekat dengan pembaca seperti kita. Berikutnya daripada segi nilai ini saya menambahkan iaitu karya ini sebenarnya dia sangat baik kerana ia akan mengetengahkan pengajaran tentang kesetiaan, pengorbanan dan ketabahan. Namun begitu, penyampaian nilai ini boleh diperkukuhkan lagi melalui situasi yang lebih jelas dan berkesan. Kesimpulannya saya ingin memberikan kesimpulan iaitu walaupun konserto terakhir merupakan karya yang berkualiti, namun dengan beberapa penambahbaikan seperti yang dicadangkan, karya ini berpotensi menjadi lebih baik dan akan memberi saingan terhadap novel lain dan memberi impak yang lebih besar kepada para pembaca. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Afiq atas pandangan yang sangat hebat itu tadi. Jadi selepas saya mendengarkan pandangan daripada saudara Afiq, saya ingin merumuskan sedikit bahawa panel kita ini memperkukuhkan perbincangan dengan mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan, betul atau tidak? Betul. Antaranya mempercikkan perkembangan watak, memadatkan plot, menambahkan elemen kejutan serta memberikan dialog yang lebih realistik agar karya menjadi lebih hidup dan sangat menarik. Benar. Baiklah, kesimpulannya di sini karya sastra seperti konserto terakhir bukan sahaja dapat memberi hiburan tetapi juga menyampaikan berbagai nilai dan juga pengajaran kepada para pembaca. Melalui pendekatan ketika saranan, kita dapat menilai karya ini secara lebih mendalam serta memberikan cadangan untuk penambahbaikan. Jadi saya rasa kita sudah sampai ke hujung forum kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada panel kita atas perbincangan yang sangat menarik itu tadi. Baiklah, jadi sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.